program Sunaton yang kita adakan bersama dengan Persatuan Kaki Tangan Perubatan Islam HRPZ2 dan juga Klinik Prima Cerang, bersama-sama juga dengan Red Ambulance Services, adalah merupakan program yang julung-julung kali diadakan di Pulau Teluk Renjuna Tumpat. Sebenarnya bagi orang kampung, orang miskin, terutama di masyarakat pulau yang tak dapat ke laut musim tengkujuh, nak berkhatan anak-anak nak hantar ke klinik tu untuk bayar RM80, RM100 tu mereka tak berkemampuan. Task Force melihat bahawasanya perlunya kita untuk membantu anak asnaf ini untuk berkhatan. Dalam majlis ini kita mengharapkan dapat berilah sedikit bantuan kepada keluarga-keluarga yang ada anak perlu berkhatan, sebabnya ia akan dapat membantu meringankan beban golongan-golongan yang miskin. Kita bersyukur semalam program ini telah mendapat sambutan yang sangat meriah. Kita kembali nostalgia zaman-zaman silam, bagaimana majlis khatan diadakan. Ada perarakan, ada pulut kuning, ada silat, kita bagaimana anak-anak diusung oleh ibu bapa masing-masing daripada tempat bermula sampai ke lokasi nak berkhatan. Ibu bapa saya melihat ada yang menitis air mata melihat anak dapat merasakan mendukung anak-anak masing-masing. Mereka sangat terharu sebab saja-saja nak dukung memang tak boleh dukung anak-anak ni, tapi bila ada majlis seperti ini mereka sangat bangga dapat mendukung anak masing-masing. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua kaki tangan Hospital Raja Perempuan Zainab II, Timbalan Pengarah pun datang, kepada Datuk Pengarah, kepada semua yang terlibat. Dan semalam daripada dentistry, pada bahagian farmasi ada, bahagian pergigian pun ada, datang hampir 50 orang kaki tangan hospital datang. Daripada kaki tangan Red Ambulance pun datang, kaki tangan Klinik Prima Cerang datang. Kita semua semalam bersatu hati untuk menjayakan program ini. Doktor-doktor kita semalam berdiri daripada pagi sampai pukul 4 petang untuk melaksanakan program khatan, dan saya sendiri diberi kesempatan untuk memotong untuk mengkhatankan peserta yang pertama semalam. Terima kasih semua. We are the Third Force. Together we are stronger.